Boleh respon sikit tak? Okey, alright. Okey, alhamdulillah. So harap semua okey, ceria, bersemangat meneruskan kita punya MJN untuk hari yang kedua. Okey, so kalau semalam kita dah tengok ataupun dah mengenali warga pusat asas sistem, pelajar semua dah kenal mentor masing-masing, okey, dah dengar juga taklimat pasal akademik. So untuk hari ini kita bawakan kepada semua pelajar taklimat daripada beberapa PTJ yang berkaitan untuk makluman ataupun info kepada pelajar-pelajar baru. Okey, so bersama-sama dengan saya pada pagi ini adalah Encik Ahmad Fazli bin Mohamed, penolong bendahari kanan Seksyen Kewangan Pelajar dari Pejabat Bendahari UMT. So untuk hari ini kita akan ada taklimat berkaitan tentang peraturan pembayaran yuran pengajian. Okey, so kalau adik-adik semua ataupun pelajar semua tengok baru ni dalam proses e-pendaftaran, okey, step yang terakhir adalah untuk membayar yuran. Okey, berapa jumlah yuran kita baru ni? Ingat tak berapa jumlah yuran kita? 1499. Alright, okey. Tapi mungkin ada antara adik-adik ataupun parent yang ada kekangan, ada masalah untuk bayar penuh kan. Okey, jadi bendahari kita atas toleransi ataupun pertimbangan daripada pihak bendahari UMT, okey, telah ditetapkan untuk bayaran minima baru-baru ini adalah sebanyak RM400. Okey. So saya rasa mungkin ada antara pelajar yang mungkin tertanya-tanya, kalau dah bayar 400 tu balance-nya lagi bila nak bayar kan? Okey, macam mana pula nak bayar? So untuk menjawab semua soalan berkaitan tentang yuran pengajian ini, saya jemput kita punya panel pada hari ini, Encik Muhammad Fazli, untuk memberi taklimat beliau. Silakan Encik Fazli. Okey, terima kasih Dr. Hakimah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua bakal pelajar ke kita dah boleh panggil pelajar sekarang, Dr.? Dah boleh belajar dah. Okey, pelajar-pelajar asas sistem Universiti Malaysia Terengganu. Pertamanya tahniah dari kami di Seksyen Kewangan Pelajar Pejabat Bendahari UMT di atas kejayaan terpilih untuk meneruskan pengajian selepas SPM di asas sistem UMT. Okey. Baik, kita tak ada masa panjang sebenarnya ni. Saya difahamkan kita ada 30 minit, Doktor, ya? Ya, betul. Okey, saya ada lebih kurang dalam 30 slide lebih. Jadi kita cuba kompres lah, ya. Okey, kalau ada persoalan, kita nak macam mana, Doktor? Adakah di hujung sesi ataupun boleh interrupt? Okey, kalau pelajar ada apa-apa soalan, boleh tuliskan di ruangan chat ataupun mungkin boleh interrupt teruslah. Okey, baik. Okey, insyaAllah hari ini saya akan berkongsikan dengan adik-adik semua ataupun anak-anak semua berkenaan dengan taklimat peraturan dan pembayaran yuran sempena Minggu Jalinan Mesra ataupun kalau mudahnya orientasilah untuk asas sistem sesi 2026-2027. Okey, next. Next slide, bolehkah? Urus dia. Okey, sedikit pengenalan Seksyen Kewangan Pelajar, ya. Saya Ahmad Fazli Mohamed, mengetuai Seksyen Kewangan Pelajar di Pejabat Bendahari Universiti Malaysia Terengganu. Mungkin ada di kalangan anda semua ada menghubungi saya lah sepanjang tempoh pendaftaran hari itu daripada 23 Mei hingga ke 6 hari bulan, Doktor? Last. Ya, betul. Okey, 6 Jun baru ni. Dan di Seksyen Kewangan Pelajar Pejabat Bendahari UMT kita ada 5 orang. Okey, yang pertama Puan Fatimah Zahara, Cik Munirah binti Ahmad, Puan Anis Hazuni. Okey, tiga-tiga orang ni adalah handle untuk pelajar UG undergrad. Okey, untuk undergrad ini adalah terdiri daripada asasi, diploma dan ijazah sarjana muda. Manakala Puan Salmiza dan juga Puan Nur Azizan, mereka berdua handle untuk pelajar pasca siswazah. Pasca siswazah adalah terdiri daripada pelajar yang mengambil master dan juga PhD. Okey, next.
InsyaAllah saya akan cuba kongsikan perkara-perkara berikut, iaitu struktur yuran, kaedah bayaran, peraturan yuran pengajian, peraturan pembayaran yuran asrama, dan kita cuba lihat beberapa kes khas untuk kita kongsikan. Lepas seterusnya tindakan terhadap pelajar berhutang dan juga reminder lah. Okey, kita tengok sekejap lagi ya. Alright, kita tengok struktur yuran dulu yang ada di Universiti Malaysia Terengganu. Okey, untuk pelajar asasi, kita ada dua yuran, iaitu yuran tidak berulang, seperti mana yang pelajar semua lihat baru ni. Kita ada yuran pendaftaran RM100, yuran orientasi ataupun MGM RM200, yuran core curriculum RM50 dan bayaran pemeriksaan kesihatan RM80. Okey, pemeriksaan kesihatan ni akan dibuat apabila pelajar-pelajar telah berada ataupun melapor diri di UMT pada 21 hari bulan Jun nanti. Okey, yang pertama tu adalah yuran tidak berulang, sekali sahaja pelajar bayar. Dan yang kedua adalah yuran berulang, seperti mana yang ditunjukkan. Kita ada yuran pelajaran, yuran perkhidmatan, yuran perpustakaan, yuran kesihatan, kebajikan, aktiviti dan kolej kediaman. Okey, so bila campur 1 dan 2 ni, jadilah dia 1449 seperti mana yang Dr. Nur Hakimah tanya tadi. Alright, okey. Untuk asasi kita ada 3 semester, Doktor ya? Betul. Semester 1, semester 2 dan semester 3, iaitu semester pendek. Okey, kita lihat nanti. Okey. Ini adalah paparan portal MyNimo. Saya rasa belum diberi taklimat lagi kan berkenaan dengan portal ni? Belum lagi. Okey, mungkin hari ini ataupun besok lah. Okey, nanti apabila pelajar telah diaktifkan, pelajar akan dapat akses untuk memasuki portal ini, dan di sinilah terdapat pelbagai maklumat ataupun akses kepada fasiliti yang ada dekat UMT lah. Jadi dekat untuk kewangan kita akan ada begini paparan portal pelajar untuk kewangan. Nanti pelajar-pelajar boleh akses lah, try. Apabila pelajar membuka tab kewangan akan dipaparkan seperti mana yang ditunjukkan ini. Okey, akan ada maklumat, ada gambar. Lepas tu kalau ada hutang akan terpapar berapa jumlah hutang, dan untuk membuat pembayaran pun di sini. Okey, kalau dapat dilihat situ jumlah bayar. Okey, ada amount di situ dan klik je butang bayar. Dan di bawah tu ada jadual, kenyataan yuran dan juga kenyataan bayaran. Alright. Okey, kaedah bayaran yang dibenarkan di UMT. Okey, untuk makluman semua, kita di UMT telah melaksanakan cashless. So kita tidak lagi terima apa-apa transaksi tunai, sama ada di kaunter pejabat bendahari ataupun di pusat asas sistem lah, ataupun di mana-mana PTJ. Okey, seperti mana yang saya sebut tadi, apabila pelajar mengakses portal MyNimo tu, bila klik butang bayar, dia akan keluar macam ni lah. Contoh paparan portal pelajar, dia akan keluar nama, email, nombor rujukan, nombor metrik. So akan ada amount yang outstanding. Okey, pelajar boleh memilih sama ada untuk membayar secara online banking ataupun menggunakan kad lah, sama ada kad kredit ataupun kad debit. Okey. Tahan lama sikit. Apabila transaksi telah berjaya, pelajar akan menerima resit pembayaran seperti mana yang ditunjukkan. Okey, resit ni sangat penting untuk rujukan pada masa hadapan. Jadi pelajar-pelajar apabila telah selesai membuat pembayaran, hendaklah menyimpan secara soft copy. Biasanya kita akan save PDF lah, dan disimpan dalam folder yang senang kita nak cari nanti. Kalau ada dispute ke apa ke, boleh tunjukkan bukti bayaran ni. Okey. Okey, kaedah jom pay tidak dibenarkan sama sekali. Okey ini saya tunjukkan kaedah bayaran yuran yang tidak dibenarkan. Yang pertama, mesin deposit tunai CDM. Sebab apabila pelajar menggunakan mesin deposit tunai, kami di seksyen kewangan pelajar sukar untuk mencari siapa yang membuat pembayaran. Jadi apabila pejabat bendahari tidak update ataupun tidak kemaskini profil, jadi akan nampak hutang lah.
Alright. Seterusnya pindahan ATM pun sama dan juga slip wang masuk tunai. Ni di kaunter lah, biasanya kaunter bank. Okey. Ni contoh bayaran, kaedah bayaran yang tidak diterima. Kalau kita tengok receipt cash deposit machine tu, kita tak nampak siapa yang membayarnya. Walaupun kat bawah tu ada tulis, jadi menimbulkan kerumitan lah kami di Pejabat Bendahari. Okey Jangan sesekali guna 3 kaedah ni. Okey, kita lihat kepada peraturan yuran. Okey, untuk pelajar baru seperti anda semua, kalau ikutkan dalam surat tawaran tu, pelajar baru hendaklah menjelaskan yuran pengajian sebelum atau pada hari pendaftaran. Jadi alhamdulillah dalam tempoh 23 Mei hingga 6 Jun baru ni, saya berdasarkan rekod kita telah terimalah, walaupun ada pelajar seperti yang Dr. Hakim sebut tadi, ada pelajar yang membuat bayaran kurang daripada 1,449, kita tetap menerimanya berdasarkan kepada kes-kes yang dikemukakan lah. Okey. Pelajar lama, apabila anda semua masuk semester 2 nanti, anda adalah dikategorikan sebagai pelajar senior, pelajar lama lah. Kalau yang tak ada penaja tu, kalau ikut peraturan, kena selesaikan bayaran yuran dalam tempoh 2 minggu dari tarikh hari pertama kuliah. Okay. Kalau pelajar yang ada penaja, kalau dalam kes asasi ni kita ada bantuan kewangan asasi lah ya Doktor? Betul. So kalau yang tu kita akan tunggu duit daripada pihak penaja. Kalau BKA daripada KPT ya. Ya betul. Okay. So siapa yang dapat bantuan kewangan asasi itu tak perlu risau lah. Tak perlu risau. BKA akan cover yuran anda semua tu nanti. Okey, yang bawah tu tak berkaitan lah, saya fikir. Yelah bodoh. Alright. Soalan doktor tadi kalau yang bayar kurang daripada 1449, bila nak kena selesaikan? Betul. Kalau ikut peraturannya kena selesaikan dalam tempoh 2 minggu daripada tarikh kuliah. Tarikh kuliah bila doktor? Minggu depan. Kita 14 Jun kan? 14 Jun. Okey, 14 Jun. So kalau 2 minggu daripada 14 Jun adalah 27. So dalam tempoh itulah pelajar-pelajar yang tak ada penaja sepatutnya kena selesaikan. Okey, walau bagaimanapun kita ada sedikit kelonggaran lah. Alright. Okey, untuk kadar caj yuran bagi pengajian biasa, semester penuh yuran akan dicaj penuh termasuk asrama jika menginap. Tapi saya yakin semua pelajar asasi yang baru ni dalam 600 orang lebih pasti dan wajib akan menginap di asrama. Okey, untuk semester pendek kita hanya caj yuran asrama sahaja. Okey, kalau semester tambahan kita akan caj yuran pelajaran mengikut jam kredit dan juga yuran berulang dan yuran asrama jika menginap. Tapi saya rasa ada kes ke doktor? Kalau yang ada extend tak ada kan? Tak ada. So pelajar-pelajar saya doakan dapat menghabiskan program asasi ini dalam tempoh yang ditetapkanlah selama 3 semester. So akan habis kalau ikutnya dalam Jun 2027. Betul. Habis Jun 2007, sambung degree pula pada September 2027. Okey. Okey. Seterusnya kita tengok sedikit peraturan yuran asrama. Okey, untuk pelajar baru kita akan caj penuh. Berapa yuran asrama? 399 lah. 399 sebab bilik berempat. Okey. Okey. Kalau pelajar senior ditawar sebelum semester bermula, kita akan caj penuh juga. Dan yang 3 4 tu tak apalah, nantilah kita akan maksudnya bukan kata tak nak skip. Maksudnya tak berkaitan lagi lah. Betul. Okey. Untuk makluman juga, semua urusan pentadbiran dan caj yuran asrama adalah di bawah pejabat ataupun pengurusan Kolej Kediaman. Taklimat daripada Kolej Kediaman dah ada ke doktor? Belum lagi ya? Okey. So nanti pihak Kolej Kediaman pun akan memberikan taklimat mereka lah. Okey, kita tengok sikit kajian kes ya. Okey, kalau pelajar baru, anda semua adalah pelajar baru, ambilan perdana ataupun ambilan pertama.
Kalau tarik diri dalam tempoh 2 minggu, okey, kalau tengok bawah tu ya. 2 minggu dari hari pertama kuliah adalah bermula 14 Jun hingga 27 Jun. Okey, kalau tarik diri dalam tempoh ni, kita akan charge asrama sebanyak 14 hari. Okey, kalau bilik berempat ni satu hari kadar dia adalah RM3. Okey. So RM3 kali dengan 14 hari 14 hari. adalah RM42. Itu maksimum yang kita akan charge lah. Okey, pelajar baru ambilan kedua, kita akan gunakan tarikh apabila dia mendaftar nanti. Pelajar rayuan pun akan ada nanti. Okey, kena take note ya. Ni tarikh tu 14 Jun hingga 27 Jun sebab dia memberikan implikasi yang sangat besar. Tapi saya doakanlah yang daftar 600. Saya difahamkan 600 apa 650 ya. Lebih kurang lah. Tak tarik diri lah ya. Terus kekal dengan UMT sehingga habis. Buat apa nak tarik diri kan? Sebab kalau asasi ni dah kira macam dah sebelah kaki doktor ya. Betul. Okey. So tak payah fikir tarik diri lah. Bermula je orientasi semalam sehingganya kelas bermula pada 14 ni terus je sampai tahun depan. Alright. Okey. Kalau permohonan tarik diri melebihi tempoh, maksudnya kalau tarik diri 28 Jun, kita akan kenakan charge penuh lah, tak ada refund apa-apa. Okey, ni pun yang nombor 4, nombor 5 saya tak sentuh lah. Okey, tengok yang bawah tu yang kuning tu kadar yuran asrama yang macam saya sebut tadi. Kita ada 3 kadar. Kalau bilik berempat RM3, kalau bilik bertiga RM4, kalau bilik berdua RM5. Kali dengan bilangan hari akademik iaitu 133 hari. Dapatlah berapa jumlah yuran untuk asrama. Okey, kita tengok yang ni. Kalau ada pelajar yang ingin menarik diri ataupun menangguh pengajian, hendaklah membuat permohonan tersebut di dalam portal MyNIMO. Saya fikir bahagian akademik ataupun PPPA nanti akan memberi taklimat jugalah. Kita tak ada borang tarik diri secara manual, semuanya secara atas talian. Tu silap tu bagi pelajar diploma asasi. Asasi mungkin berbeza sikit kot kan? Apa maksud untuk tarik diri? Kami biasanya untuk asasi, di pihak asasi sendiri kita akan sediakan satu borang untuk pelajar isi nanti. Okey, saya tarik balik. Yang untuk online tu untuk diploma ke atas ya. Pusat asasi dia ada borang dia sendiri. Okey, tak apa. Tapi kena melalui akademik juga kan nanti kan? Pelajar akan hantar dulu borang ke pihak PASTEM. Okey. Baik. Ni saya tak update, minta maaf ya. Okey, lepas tu dekat kualisi kediaman juga kena maklumkan proses check out. Kalau pelajar-pelajar tarik diri tapi dia tak maklum kepada asrama tak tahu dia keluar. Jadi benda tu charge tu akan berjalan. Jadi caranya adalah kena beritahu kualisi kediaman dan kena pulangkan kunci. Jadi apabila dipulangkan kunci, pihak asrama tahulah pelajar-pelajar telah keluar daripada asrama. Okey, kita nak sentuh ke? Sebab tadi kita kata tak nak tarik diri kan? Kalau boleh tak nak tarik diri lah, tapi tak apa, saya sentuh sikit. Yang pertama tu pelajar baru ambilan pertama. Kalau macam saya sebut tadi, tarik diri dalam tempoh 2 minggu dari hari pertama kuliah, iaitu 14 Jun hingga 27 Jun. Yuran yang di-charge adalah yuran pendaftaran, yuran orientasi, yuran co-curriculum dan yuran asrama. Okey, kalau yuran bayaran pemeriksaan kesihatan kalau dibuat, kita pun tak akan refund. Sebanyak RM80 tadi tu. Okey. Ni tangguh pengajian. Kalau tangguh pengajian pun sama. Tapi kita doakanlah tak ada yang tangguh pengajian disebabkan faktor kesihatan. Tapi yelah, kita tak tahu kan. Mungkin dalam tempoh ni ada tiba-tiba sakit ke apa ke kan. Kita membenarkanlah untuk tangguh. Alright. Ni bukan faktor kesihatan. Lebih kurang sama je. Okey. Kita tengok kepada tindakan pelajar-pelajar yang berhutang. Kalau ada pelajar-pelajar yang berhutang, ini adalah tindakannya. Yang pertama, akan diberi notis peringatan oleh pihak Pusat Asas Sistem dan juga Pejabat Bendahari. Yang kedua, akan ditahan daripada mendaftar kursus pada semester kedua nantilah. Kalau semester 1 ada hutang, kita tak akan benarkan. Yang ketiga, ditahan daripada mencetak slip dan menduduki peperiksaan.
Okey, yang keempat ditahan daripada akses keputusan peperiksaan, dan yang kelima ditahan daripada memiliki transkrip dan scroll. Kalau untuk asasi dia tak ada konvo lagi kan. So dia ditahan daripada memiliki kalau yang akhir tu apa dia dipanggil doktor? Ditahan daripada mencetak slip peperiksaan sebenarnya. Oh, okey. Untuk masuk ke exam, untuk masuk ke final exam, okey. pelajar-pelajar perlu lansaikan dululah segala saki-baki kan, yuran okey. yang belum Baik. dilansaikan. Kalau yang semester last nanti macam mana? Dia nak dapat full transkrip tu, dia ada full transkrip tak untuk asasi nanti? Dia akan setelah tamat Tamat setahun tu. So yang tu the gate terakhir lah. Kalau ada betul. hutang, kita akan sekat juga. Alright. Okey, sedikit peringatan. Kita dah nak hujung ni. Kita macam saya sebut tadi, bayaran yuran secara tunai tidak boleh dibuat di kaunter penjawat bendahari. Yang kedua, kena jelaskan yuran dalam tempoh yang ditetapkan untuk mengelak sebarang kesulitan. Pastikan pelajar menyimpan bukti pembayaran untuk rujukan. Kalau ada dispute ke apa ke, boleh tunjukkan bukti tersebut. Jadi seterusnya pelajar kena sentiasa peka lah, dan sentiasa mendapatkan maklumat ataupun sebarang pengumuman yang dibuat oleh pejabat bendahari. Okey, ini medium ataupun platform untuk pelajar-pelajar menghubungi pejabat bendahari. Kita ada 3. Yang pertama email terimaanpelajar@umt.edu.my, dan juga nombor telefon lah. Yang merah tu hotline lah. Yang bawah sekali tu nombor saya. 0963343377. Boleh kontak saya lah kalau kaedah lain tidak dapat membantu. Kita di pejabat bendahari kita masih old school doktor. Kita ada Facebook je setakat ni. Okey. Tapi Gen Z ni sekarang dah banyak ada dia orang guna TikTok lah IG, biasanya. TikTok lah. Kami pun di pejabat bendahari ke arah tu lah, tapi yelah dengan usia saya pun dah hampir 60 doktor. Okey. Tapi tak apa. Boleh je interaksi. Dan yang paling utama, okey sekejap. Ini adalah Facebook kami di pejabat bendahari. Boleh follow dan like lah. Sebarang makluman, pengumuman kita akan sampaikan di sini. Ini adalah interaksi yang paling pantas. Kita ada Telegram, info keuangan pelajar pejabat bendahari UMT. Boleh scan ya. Kalau mana-mana saya rasa dah ramai yang follow ataupun masuk grup ni. Kalau yang masih belum tu boleh scan dan bolehlah menjadi sebahagian daripada warga grup Telegram ni. Apa-apa maklumat boleh nak tanya dalam grup secara terbuka pun boleh. Nak PM admin pun boleh. Tak ada masalah. Kalau ni 24 jam 24 jam 7 hari seminggu. Kalau admin tak jawab tu kena harap bersabar sikitlah. Okey, ni kaunter pejabat bendahari di bangunan Chancellery. Nanti pelajar-pelajar dah datang secara fizikal pada 21 Jun nanti bolehlah boleh explore kampus dan boleh datanglah untuk menjenguk seksyen keuangan pelajar di pejabat bendahari bangunan Chancellery. Okey, saya rasa itu saja doktor untuk taklimat berkenaan dengan yuran dan juga pembayarannya. So saya bukalah kot sekejap kalau ada pertanyaan daripada pelajar ke, daripada ibu ayah ke, ataupun dekat chat box kalau tu. Okey, so kalau ada apa-apa soalan daripada pelajar boleh unmute ataupun boleh tulis di ruangan chat. Ada apa-apa soalan tak? Okey, Cik Fazli, kita ada beberapa soalan di ruangan chat. Okey, saya bacakan soalan. Okey, soalan daripada A7949. Assalamualaikum, maaf nak bertanya untuk dobi di asrama. Bayaran lain-lain dengan yuran kan? Bayar sendiri-sendiri kan? Banyak juga dia punya kan tu. Dobi tu doktor jawab boleh? Bayaran dobi. Dobi tu sendiri-sendirilah saya rasa kan. Dobi tu dia tak termasuk dalam kadar bayaran yang ditetapkan. So pelajar boleh apa orang kata gunakan belanja sendirilah. Okey, untuk dobi tu. Okey, sebab dobi ni dia tak mengikut keperluan pelajar lah, nak dobi bila kan, seminggu sekali ke. Okey, ada juga kawan dia dah tolong reply tu. Okey, saya nak bertanya, fly
Fly siswa ni apa? Fly siswa boleh mohonkah untuk asasi dan dengan siapa perlu berurusan? Fly siswa dia daripada HEPA tak silap saya, untuk pelajar-pelajar daripada Borneo, daripada Sabah Sarawak tak silap saya. Okey, so untuk pelajar ini yang bertanya ni akan ada sesi selepas ini ya. Okey, next soalan. Okey, Assalamualaikum. Saya dah bayar yuran tempoh hari tetapi tidak dapat resit official. Error katanya. Okey, pihak UMT ada menyimpan bukti pembayaran ke? Okey, untuk resit untuk pelajar-pelajar yang membuat pembayaran di portal e-pendaftaran hari itu, ada yang sukses, sistem akan hantar dekat email. Tapi untuk yang rasminya, kita akan keluarkan apabila portal pelajar tu diaktifkan nanti. Pelajar boleh download resit tu dekat portal MyNemo nanti. Untuk tujuan pengeluaran KWSP dan sebagainya lah. So maksudnya semua pelajar akan dapat lah dia punya slip tu dalam MyNemo. Okey. Okey, soalan seterusnya, untuk borang surat pengesahan KWSP, surat ini diberi semasa pendaftaran fizikal ke? Okey, untuk KWSP, bermula tahun lepas kita dah tak ada secara manual. Pencarum ataupun ahli KWSP, ibu ayah lah, dia boleh memohon pengeluaran pendidikan melalui portal KWSP. So bila login portal KWSP tu akan ada nama UMT, boleh mohon di situ. So apabila ibu ayah mohon di situ ataupun mencarum, dia akan sampai dekat pejabat bendahari, kita akan sahkan. Okey, pelajar ni adalah pelajar UMT. Apabila kita sahkan, pihak KWSP akan memproseslah untuk pengeluaran. Sama ada dia bayar, kalau ada hutang dia akan bayar kepada UMT dulu, kalau ada lebih baru kita refund kepada akaun pelajar. So ibu ayah ataupun pelajar tak perlu risau, tak ada lagi borang manual pengesahan surat pengesahan tu. Boleh login portal KWSP saja untuk membuat permohonan pengeluaran pendidikan. Ya. Okey, seterusnya, Assalamualaikum. Sekarang 2 minggu student duduk di rumah orientasi dan kuliah secara online. Adakah yuran asrama masih sama? Yuran asrama akan bermula pada apabila maksudnya yuran asrama tu kira sebab dia package kan. Di package kita akan kira sekaligus. 133 hari akademik tu. Okey, walaupun sekarang ni 2 minggu pelajar berada kat rumah. Sebab pelajar pun dia hadir kelas online bermula 14 kan. Betul. 14 so 21 dia akan datang. Betul. So lebih kurang seminggu tu kita akan kita masukkan jugalah. Kita tak ada apa-apa, maksudnya daripada 133 hari akademik tu kita tak akan tolak 7 hari. Tetap kita akan itulah. Okey. Okay, next. Ada lagi soalan. Banyak ni soalan ni. Okey. Bila KPT bila pihak Kementerian Pendidikan Tinggi dan Perdana Menteri sentiasa beritahu semua pelajar akan dibantu dan negara pastikan tak ada yang tak boleh belajar kalau tak ada duit nak bayar yuran. Apa inisiatif UMT dalam perkara ni? Okey. Terima kasih soalan tu agak tu Okey, memang dalam surat tawaran untuk saya ambil contoh untuk diploma gitu dan juga saya ambil petikan ucapan Perdana Menteri yang dibuat dalam pembentangan bajet tak silap saya tahun 2024. Bayaran minimum untuk pelajar diploma ke atas dalam tu disebut 1,500. Sebab apa 1,500? Sebab PTPTN ada menyediakan WPP, wang pinjaman pendahuluan. Jadi mana-mana pelajar yang kurang berkemampuan boleh memohon WPP. Jadi untuk kes asasi kita telah buat bahan baru ni. Kita kata bayaran minimum adalah 400. Jadi kalau bayaran minimum tu masih ada pelajar yang tak mampu, bolehlah hubungi pejabat bendahari, Seksyen Kewangan Pelajar, pejabat bendahari untuk kita bincang macam mana kaedah yang terbaik ataupun solusi yang terbaik untuk kita bantu. Jadi sepanjang saya handle proses pendaftaran baru ni, ada je ibu ayah ataupun pelajar yang kontak kata saya tak mampu. Jadi kita santuni mereka dengan sebaiknya lah. Jadi jangan risau ibu ayah ataupun pelajar yang tak mampu, jangan tolak tawaran. Kena terima tawaran dan dari segi kewangan tu akan ada jalan penyelesaian. Alright. Okey.
So soalan seterusnya daripada Adam. Okey. Saya mungkin salah faham, semua yang tadi adalah yuran pendaftaran sahaja kan? Maksud saya semua bayaran yang kena dibayar sebanyak 1,449, bukan 99 Okey, so untuk Adam, okey, kita punya jumlah bayaran yuran adalah 1,449. Okey, perlu dibayar semuanya sebelum kalau ikut panel kita kata tadi 2 minggu. Okey, selewat-lewatnya selepas 2 minggu bermula kuliah. Tapi apa-apa hal pun akan ada apa orang kata toleransi ataupun pertimbangan daripada pihak bendahari sendiri. Betul, Dato'. Okey, alright. So next soalan untuk borang BKA ada pengesahan boleh minta daripada ketua kampung atau ketua taman? Ketua kampung atau ketua taman? Tak silap saya dalam BKA ni ada senarai pegawai-pegawai yang disenaraikan lah. Jadi pelajar-pelajar boleh mohon untuk dapatkan tanda tangan daripada pihak-pihak yang berkaitan lah. Kalau ketua kampung tu ada dalam senarai tu tak ada masalah. Biasanya penghulu lah, tak silap saya paling dekat lah. Okey, seterusnya daripada Nobatrisha, bila tarikh akhir untuk bayar yuran jika pelajar belum menjelaskannya? So yang tu seperti yang panel kita dah terangkan tadilah. Okey. Selewat-lewatnya Kalau ikut peraturan dalam tempoh 2 minggu lah, 2 minggu daripada hari pertama kuliah. Hari pertama kuliah 14. So 27 lah kalau atas kertasnya. Tapi yang macam Dr. Hakimah sebut tadi, kita ada pertimbangan sebenarnya. Okey, so kalau kata mana-mana pelajar yang dapat bantuan kewangan tu, bantuan kewangan pun mungkin dia tak akan masuk seawal minggu yang kedua kan. Okey, so apa-apa pun nanti mungkin bendahari akan tolak daripada you all punya bantuan kewangan tu pada masa bila dia dah dimasukkan ke akaun pelajar. Okey, so mungkin soalan yang terakhir, macam mana saya nak update nombor akaun? Saya baru je dapat akaun RHB. Saya nak update dekat sistem e-pendaftaran dah tak boleh. Betul. Okey, untuk kemaskini nombor akaun bank juga dibuat melalui MyNemo. Okey, mana-mana pelajar yang ingin kemaskini nombor akaun bank boleh email salinan muka depan akaun bank tu kepada alamat email tadi, e-terimaan pelajar. Kalau buka balik sekejap. Macam mana nak reverse dekat kontak tadi tu. E-terimaan pelajar @umt.edu.my. Pelajar boleh hantar email dekat situ jadi apabila kami terima permohonan daripada situ, kami akan buat kemaskini lah. Okey. So ada satu je lagi soalan. Boleh terangkan semula cara membuat bayaran tunggakan yuran? Tunggakan yuran. Okey. Secara ringkas lah. Okey, secara ringkas. Okey, saya ambil contoh pelajar-pelajar yang bayar 400 tadi kan. Okey, apabila pelajar dah dapat akses MyNemo nanti, pergi dekat tab kewangan. So di situ akan terpapar, boleh Rusia terbalik tak yang slide yang mula-mula tadi tu. Saya akan tunjuk. Sekejap slide nombor 3 ke nombor 4 tadi. Okey. Lagi Gustaf lagi. Ni. Okey. Kalau pelajar bayar kurang daripada 1,449, dia akan terpaparlah jumlah hutang. Okey, jumlah bayar tu automatik akan keluar apabila jumlah yuran tolak dengan bayaran yang telah dibuat. Kalau jumlah yuran 1,449, kalau pelajar dah bayar 400, kita ada 1,049. 1,049 akan terpapar dekat field jumlah bayar tu. Jadi apabila dah ada figure kat sini, tekan bayar je lah. Tekan bayar, dia akan pergi kepada next page. Next page, akan keluar kat sini lah. So pelajar boleh gunalah sama ada online banking ke ataupun kad kredit ke, kad debit ke, boleh je semuanya. Okey. Alright, so harapnya semua soalan-soalan tadi telah dijawab dengan baik oleh panel kita. Okey, semua pelajar faham dan jelas.
Okay, so terima kasih sekali lagi kepada Cik Fazli. Kalau ada soalan boleh tanya dekat Telegram tu. Ya, betul. Okay, so Ah. semua dah scan tadi kan QR untuk Telegram Pejabat Bendahara UMT. So apa-apa soalan ataupun kemusykilan lagi mungkin boleh juga refer kepada mentor masing-masing. Ya, Okay. Alright, so terima kasih kepada panel kita. So kepada semua pelajar, kita akan ada pusingan seterusnya. Okay, bersama dengan pihak UMT Ihsan. Okay. So terima kasih Cik Fazli. Okey, terima kasih Doktor. Okay.